Okay, jadi untuk video kali ni kita akan buat audio editing. Sorry lah sebab lighting dekat dalam apa ni, bilik rumah saya ni tak berapa nak bagus. Okay, jadi untuk audio editing ni bila kita dah masukkan footage ke dalam DaVinci Resolve ni, kita dengar terlebih dahulu sound dia. Yang bukan untreated. Jadi korang akan dengar bumi efek daripada akustik, reverb dari. Okay, jadi yang first kali adalah untuk kita select semua footage yang kita dah cut semua ni. Okay, right click dan kita normalizekan audio level terlebih dahulu. Okay, jadi yang ni saya menggunakan ITU RPS 17704, target level tolak 2 dan target loudness -14. Yang ni saya setkan level kepada relative. Kalau korang nak buat independent pun boleh. Independent maksudnya setiap footage yang korang dah cut dekat sini dia akan raiskan gain tu. Okay, jadi yang ni standard YouTube. Jadi kalau kita upload dekat YouTube, YouTube takkan ada compression pada kita punya audio. Okay, kemudian saya klik normalize. Okay, jadi korang tengok dekat sini dia dah berubah, dah jadi kuat sedikit. Okay, jadi kita play semula. Berada dekat dalam bilik yang bukan untreated. Jadi korang akan dengar bumi efek daripada akustik, reverb daripada bilik. Okay, sebabnya bilik ni kita tak ada. Okay, kemudian kita akan pergi ke Fairlight punya page. Okay, jadi dekat Fairlight page ni selalunya untuk dialog, saya akan convertkan track ni daripada stereo pergi ke mono. Just right click saja pada bahagian sini. Kemudian change track type to mono. Okay, jadi dekat sini kita just ada satu mono saja dekat sini. Dan kemudian untuk membuatkan audio ni lebih bagus, okay, kita akan pergi ke mixer. Okay, pada bahagian mixer ni selalunya saya akan tukar dia punya order ni kepada EQ, dynamic dan juga effect. Okay, jadi sekarang ni saya akan adjust EQ terlebih dahulu. Jadi korang tengok dekat sini ada EQ, just double click saja dan akan keluar EQ dekat sini. Okay, jadi first untuk kita nak loopkan audio ni, kita just setkan in point dengan out point. Okay, jadi dekat keyboard korang just tekan saja I. Okay, nanti dia akan create satu in point dengan out point. Jadi automatic dekat sini audio ni dia akan loop bila kita enable loop ni. Okay. Jadi kita akan play audio dan sambil-sambil tu kita akan adjust dia punya equalizer. Dekat equalizer sebenarnya EQ ni bergantung kepada suara dan juga macam mana kita nak bentukkan kita punya audio tu. Okay. Jadi dekat sini saya akan play tanpa equalizer terlebih dahulu. Okay. Jadi yang ni dia ada equalizer type ni bergantung korang nak pilih apa. Okay. Jadi dekat sini dia ada earth, dia ada air, dia ada ice, dia ada fire. Yang seingat saya air ni adalah daripada Focusrite dan fire ni dia macam 4K pada SSL2 bergantung kepada audio interface lah. Okay. Jadi yang ni saya leavekan by default earth sahaja. Kemudian yang first adalah kita akan adjust band 1 dahulu. Okay. Kenapa band 1? Band 1 ni adalah high pass filter. Jadi kita nak eliminate yang madi ni, dia suara kita dia tak akan keluar secara penuh. Okay. Jadi kita akan adjust dahulu madi. Okay. Jadi untuk video kali ni kita akan buat audio editing. Okay. Di mana audio editing sekarang ni saya berada dekat dalam bilik yang bukan untreated. Jadi korang akan dengar bumi efek daripada akustik, reverb daripada bilik. Okay. Okay, yang tu dia dah sedikit bagus. Okay, jadi frekuensi dekat sini ni adalah 177. Kemudian band 2 ni saya akan tukar kepada yang ni. Saya lupa apa nama dia. Okay, band 5 pun sama saya akan tukar yang tu juga. Dan band 6 pun sama. Saya akan cuma band 6 saya akan guna yang ni. Okay. Jadi bila kita dah enable semua band tu, kemudian kita akan pergi kepada band yang kedua ni untuk kita nak cari dekat mana audio kita ada something wrong dengan audio kita. Okay, jadi kita play dan kita akan adjust band yang kedua ni. Untuk video kali ni kita akan buat audio editing. Okay, di mana audio editing sekarang ni saya berada dekat dalam bilik yang bukan untreated. Jadi korang akan dengar. Okay, jadi dekat situ korang dengar suara dia macam
ni kan. Okay, jadi kalau kita nak dropkan benda tu pun boleh. Okay. Jadi dekat sini untuk band 2 ni saya akan naikkan Q factor dia. Okay. Bila kita dah jumpa apa ni sound yang macam rumble tadi tu kan. Okay. Kita just dropkan benda ni sedikit. Okay. Jadi saya akan play audio sambil-sambil tu kita akan drop. Sekarang ni saya berada dekat dalam bilik yang bukan untreated. Jadi korang akan dengar. Okay, kemudian kita akan pergi kepada band yang seterusnya. Okay, yang ni kita gunakan band 4. Bumi efek daripada akustik, reverb daripada bilik. Okay, sebabnya bilik ni kita tak ada buat apa-apa. Okay, jadi dekat sini sebenarnya bila saya scroll dengan mouse wheel ni, dia akan ubah Q factor dekat bawah ni. Okay. Jadi kalau korang tengok dekat sini, korang boleh adjust knob pada Q factor ni. Okay, jadi yang ni saya akan buat dia paling tight dekat sini dan saya akan drop dia. Okay, jadi kita play sekali lagi dan kita tengok. Bumi efek daripada akustik, reverb daripada bilik. Okay, sebabnya bilik ni kita tak ada buat apa-apa treatment. Okay, kemudian untuk yang kelima ni, okay, Q factor saya akan rendahkan sedikit Q factor supaya kita boleh naikkan clarity. Okay, suara kita ni dia ada clarity. Okay, jadi untuk naikkan clarity ni pada band yang kelima ni saya akan naikkan clarity audio. Jadi yang ni saya setkan flat terlebih dahulu untuk kita tengok perbezaan dia. Berada dekat dalam bilik yang bukan untreated. Jadi korang akan dengar bumi efek daripada akustik, reverb daripada. Okay, jadi apa perbezaan audio bila kita dah adjust semua ni? Okay, kita akan dengar tanpa equalizer dan juga kita akan dengar audio dengan equalizer. First kali saya akan tutup dahulu EQ ni, kemudian kita akan dengar sound dia. Untuk video kali ni kita akan buat audio editing. Okay, di mana audio editing sekarang ni saya berada dekat dalam bilik yang bukan untreated. Jadi korang akan dengar bumi efek daripada akustik, reverb daripada bilik. Okay, sebabnya bilik ni kita tak ada. Yang ni dah hampir-hampir. Cumanya dekat band 3 ni saya akan naikkan sedikit untuk suara kita lebih warm, ada bass sikit. Okay. Jadi kita cuba play lagi sekali. Efek daripada akustik, reverb daripada bilik. Okay, sebabnya bilik ni kita tak ada buat apa-apa treatment. Dan satu lagi, kalau kita tengok dekat sini, mic ni saya placekan dekat. Okay, jadi kita akan tengok apakah perbezaan bila kita adjust EQ saja. Okay, yang ni kita tak adjust dynamic apa semua, kita just adjust EQ saja. Ada dekat dalam bilik yang bukan untreated. Jadi korang akan dengar bumi efek daripada akustik, reverb daripada bilik. Okay, sebabnya bilik ni kita tak ada buat apa-apa treatment. Dan satu lagi, kalau kita tengok dekat sini, mic ni saya placekan dekat collar. Okay, dekat round neck ni. Okay, jadi bila kita place dekat round neck ni, automatic suara kita akan. Okay, jadi itu adalah perbezaan apabila kita tweak sedikit menggunakan EQ. Okay, jadi sebenarnya ada beberapa option lain lagi. Okay, jadi kalau korang berminat dengan video yang macam ni, okay, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa kalau korang nak belajar lagi cara proses dialog audio ni, just komen dekat bawah. Mungkin saya akan upload video yang seterusnya.